Cahaya pagi menyinari, semangat baru kami berdiri. Lensa dan kamera jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Hajah Fatimah binti Haji Daud selaku Penongkanan Pentadbiran SK Kampung Tengah mengharapkan kepada semua pengawas dan pemimpin kecil sekolah selepas dilantik menjadi secara rasmi menjadi pengawas, hari ini berbesar hatilah, berbesar sangat harapan saya semoga dapat menjalankan tugas dengan lebih baik, dengan lebih bertanggungjawab dan penuh kecanaan kepada aktiviti-aktiviti dan juga tingkah laku pelajar lain di sekolah ini. Semoga apa yang kita harap dapat dicapai dengan sempurna. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Dan berikrar akan mematuhi undang-undang menjalankan tugas-tugas kami dengan penuh dedikasi baik sekolah, agama, bangsa dan negara. Nama saya Muhammad Azim bin Muhammad Razaini. Selepas saya dilantik, saya berharap semoga saya dapat menjadi lebih baik, dapat membimbing murid menjadi lebih berdisiplin dan bertanggungjawab dalam melakukan amanah. Saya Evelyn, saya dari kelas 6 Bestari, saya wakil pengawas PSS. Saya berharap boleh membantu menguruskan pusat sumber dengan baik. Saya Hana, saya dari kelas 6 Azam. Saya ketua PRS. Saya berharap saya boleh memimpin rakan-rakan saya yang lain. Saya Syamil, ketua daripada PPDA. Saya harap saya lepas dilantik ini, saya jadi lebih baik daripada sebelum ni. Nama saya Raja Ani Zahra, binti Raja Salahuddin. Saya berharap saya boleh menjadi contoh pada kawan-kawan saya yang lain. Saya Yasmin Medina dari kelas 5 Azam. Saya dilantik sebagai ketua pengawas koperasi sekolah. Saya harap saya dapat jalankan tugas di koperasi dengan sebaik mungkin. Nama saya Raja Muhammad Ahmad bin Raja Asmawi. Saya wakil ketua kelas. Saya berharap saya dapat jalankan tugas dengan tekun.